teman-teman pimpinan pelbagai peringkat, PAS, Bersatu, Perikatan Nasional, anggota-anggota keselamatan. Hari ni saya rasa saya tak terror Ustaz di negeri Johor ni. Inilah kali pertama saya tak nampak polis. Maknanya macam tu lah Cikgu Lan boleh kontrol apa namanya ni, Mersing ni, Endau ni. Kalau tak, saya di mana-mana saja di Johor ni kan, sama banyak crowd dengan polis, betul tak? Malam ni makna hubungan Cikgu Lan dengan polis Mersing ni sangat baik lah kan, tak nampak polis. Tapi kita faham mungkin ada menyuruk-nyuruk tu, kita ucap dan raikan terima kasih kepada semua kan. Polis ni pun dapat ketua polis baru. Jadi buatlah perangai elok-elok. Jadi kepada semuanya, insya-Allah malam ini adalah malam penerangan. Kenapa kita nak buat penerangan? Orang cakap, pilihan raya kan lambat lagi. Tunggulah pilihan raya. Masalahnya, kerajaan, rejim yang memerintah tak berhenti-henti politik tanpa tunggu pilihan raya. Hari-hari memfitnah, hari-hari menipu, hari-hari mencuri, hari-hari menangkau. Jadi persoalan dia, kita nak terang. Kan ada media. Media mana? Saudara tahu atau tidak? Keadaan hari ini, manipulasi media, penipuan maklumat adalah paling teruk semenjak merdeka. Tak pernah ada penipuan macam ini. Saya ucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sempena mahal hijrah tahun baru ini. Setahun lebih saya menanggung. Setahun 4 bulan lebih kurang, dan hampir 2 tahun yang lepas, saya ditahan di depan pejabat PAS. Saya kena ingat malam tu saya kena tahan, keluar-keluar mesyuarat kena tahan. Dan sekumpulan anggota polis kepung saya, rampas handphone, seluk poket saya, dan terus bawa saya ke balai polis. Pasukan polis daripada USJT Bukit Aman. Apa kesalahan saya malam tersebut? Kesalahan saya kerana beberapa minggu sebelum itu saya telah membuat pendedahan. Apa yang saya dedahkan? Jokowi, Presiden Indonesia, di hujung pemerintahan dia telah datang ke Malaysia. Di Malaysia, kita tengok, biasalah ambil gambar lah itu ini. Tiba-tiba Jokowi balik ke Indonesia macam bawa Piala Dunia. Indonesia raih macam menang Piala Dunia. Jokowi mengumumkan ada 2 perjanjian penting yang berjaya ditandatangani. Dia berjaya tarik Anwar tanda tangan 2 perjanjian penting yang antaranya isu berpuluh tahun tak selesai. Akhirnya Jokowi berjaya tarik Anwar tanda tangan di bumi Kuala Lumpur. Kita kata apa benda ni? Tak ada pengumuman, tak ada apa pun kan. Lantas saya cari. Akhirnya ada seorang pegawai kanan dalam Kementerian Luar ajak jumpa. Saya jumpa. Dia bagi saya dokumen. Nah cikgu, ini intipati perjanjian yang mana kami tak tahu pun sehingga bila diumumkan baru kami cuba cari. Indonesia umum baru kami cuba cari. Jadi saya telah tengok isi perjanjian ini. Saya jadi sangat terkejut pada hari tersebut. Apa yang saya terkejutkan, saudara tahu atau tidak? Dalam dunia ni, khususnya pada era minyak dah nak habis, gas dah nak habis, kerana itu dunia bergerak mencari tenaga baru, teknologi baru, menggantikan minyak dan gas. Tetapi dunia melihat ada satu kawasan yang merupakan satu reserve minyak dan gas yang tidak diusik, yang kalau kita Google, kita cari artikel-artikel akademik, artikel perniagaan, artikel geologi, menyatakan 764 juta sehingga 1 bilion gas dan minyak, tong petrol dan gas berada dalam perut bumi, dalam dipanggil Laut Ambalat. Ambalat ni saudara, Ambalat ni hak milik Malaysia. Kita pertahankan Ambalat ni, tentera kita, tentera laut sampai bertembung kapal, tinggal tak bertembak dia, dah berlanggar pun kapal dengan tentera Indonesia. Ketika itu Tan Sri Rais Yatim menjadi Menteri Luar. Tengah malam Rais Yatim terpaksa ambil flight kerajaan, terbang ke Indonesia untuk bincang runding supaya kita tak perang.
pertahankan Ambalat. Tentera kita pertahankan Ambalat. Kita pertahankan Ambalat, akhirnya Spratly, layang-layang yang jauh lebih ke tengah laut daripada daratan, akhirnya kita bawa pergi mahkamah ICJ dan mahkamah ICJ memutuskan itulah lingkungan hak milik Malaysia dan tidak boleh diusik. Malaysia pernah kalah ICJ, contohnya Batu Putih. Tapi Ambalat kita berjaya, kita pertahankan. Maka Ambalat itu hak kita. 1 bilion tong gas dan minyak yang menjadi stockpile paling besar, antara yang paling besar dalam dunia, hak kita, hak kita. Malangnya, antara benda yang ditandatangani, yang diserahkan pada ketika itu, ialah Ambalat. Saya sebut Ambalat. Bila saya sebut Ambalat, saya boleh Google Anwar Ibrahim tuduh apa? Pembangkang fitnah. Anwar jawab saya, pembangkang fitnah. Dia tak sebut lah nama Cikgu Bat. Kalau dia sebut nama Cikgu Bat, benda lain pun sekali saya tabur. Tapi dia tak sebut Cikgu Bat, dia kata pembangkang fitnah. Dia kata Ambalat tak selesai. Yang kita selesai pulau, yang kita macam mana nak selesai Ambalat, sebab Pulau Sebatik tak selesai. Jadi kita okey lah. Tapi bila saya tengok dokumen tersebut, ini tipu. Maka timbul persoalan dalam kepala otak saya. Macam mana kita boleh serah nilai minyak, nilai gas hampir 1 trilion US dollar. Bukan 1 trilion, minta maaf. 2 trilion US dollar. Bukan bilion, trilion US dollar. Macam mana kita boleh serah untuk diberi Indonesia boleh explore benda tu? Dia mengingatkan saya dengan peristiwa sebelum pilihan raya 2014. Sebelum pilihan raya 2014 dah kau, seketika tu saya ni Cip Kupai. Saya tahu Kupai apa? Kumpulan Penjilat Anwar Ibrahim, Kupai. Saya ni Cip Kupai. Sebagai Cip Kupai yang bertugas dalam pejabat Anwar Ibrahim, kita mendapat isyarat tak? Signal daripada Indonesia menyatakan pasukan risikan Indonesia sudah pegang satu rakaman video yang merakamkan kerja buat Anwar Ibrahim di Jakarta. Kalau saya Google, ini yang orang macam Lokman Adam pun bercakap pada ketika tu. Tapi sekarang kalau tanya Lokman, dia tak mengaku lah. Dia pun cakap pada ketika tu, tapi dia tak tahu apa, sebab kita yang dapat. Akhirnya rundingan dibuat sehingga membawa Yusof Kala datang ke sini. Yusof Kala, saya berani sebut nama ni, bukan nama orang kecil-kecil tau. Saya berani sebut ni, dia timbalan Presiden Indonesia pada ketika tu. Saudara, ada benda yang kita terpaksa nego sampai akhirnya melibatkan Najib Razak, melibatkan ketika tu Najib Perdana Menteri. Banyak benda yang saya rasa saya belum nak lerai dan ungkapkan satu-satu. Tapi akhirnya perkara tersebut menjadi bahan ugutan dan menjadi ada titik bukan penyelesaian tapi delay ugutan tersebut. Sehinggalah 2014 ni selesai. Pilihan raya 2014. Tetapi dia mengingatkan saya, adakah Jokowi bawa videotip yang sama sehingga akhirnya kita terpaksa menggadaikan hak kita? Saya sebut dalam ucapan saya sebut dalam penulisan saya, akhirnya polis tangkap saya. Polis tangkap saya, soalan nombor 1 polis apa dia? Pertama, Cikgu Bat, siapa bagi Cikgu Bat maklumat yang menyatakan perjanjian Ambalat, kita serah lombong minyak ni dalam perjanjian Anwar Jokowi? Saya kata, tanya serius ni, benda tu tipu ke betul? Saya tanya, benda tu tipu ke betul? Cikgu Bat, kalau benda tu tak betul, kami tak tangkap. Cikgu Bat kena bab fitnah, bukan akta hasutan. Maknanya betul. Kita serah. Tapi tak apalah. Saya kena tangkap, saya tidur lokap, handphone saya dirampas. Tapi semalam, saya lepas tidur lokap, saya tak kena dakwa. Saya tahu saya takkan kena dakwa sebab saya bercakap benda betul. Semalam, akhirnya, Allah susun baik. Sempena tahun baru, Anwar sendiri mengaku dalam TV3, dia pergi ke Indonesia untuk apa? Menyatakan komitmen untuk
meneruskan dan menyegerakan pembentukan Joint Development Authority, jawatan kuasa pembangunan bersama untuk eksplor minyak di Ambalat. Tajuk utama TV3 Buletin Utama semalam. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Maknanya saya betul pada ketika tu. Dan persoalan, kenapa kamu serahkan 2 trilion US dollar khazanah negara? Ini yang perlu kita tanya. Dan ini maklumat terbaru sebelum saya tutup poin saya yang pertama apa dia? Saudara, ada satu benda saya tak sebut pada ketika tu. Saudara tahu atau tidak, akak tahu atau tidak, abang tahu atau tidak, anggota keselamatan cawangan khas yang tengah merakam ni rakam betul-betul. Saya juga tahu. Bukan saja penyelesaian Ambalat, tapi manusia bernama Riza Khalid. Riza Khalid. Riza Khalid ni siapa? Orang yang dibawa ke Kedah untuk eksplor REE. Orang yang Anwar Ibrahim bawa sampai ke Istana Negeri Kedah. Orang yang antara kita syaki fund untuk jatuhkan Sanusi masa pilihan raya. Jutawan bilioner daripada Indonesia. Orang ini rakan baik kroni Anwar Ibrahim. Kerja lain tu, itu satu bab lah bersama-sama. Tapi kroni Anwar Ibrahim di Indonesia. Dialah yang diberi kuasa. Anwar kata, okey, aku boleh surrender, aku serah. Tapi dengan syarat, Riza Khalid daripada Indonesia tukang jadi kontraktor eksplor minyak 2 trilion US dollar di Ambalat. Saudara, hak negara bukan urusan Anwar Ibrahim. Pertahan kedaulatan bukan urusan Anwar Ibrahim. Urusan dia ialah ketamakan, kerakusan, kesyaitanan dia. Saudari yang saya hormati sekalian, kerana itu kita kena bangkit. Kita tidak boleh kompromi. Sebab kita sedang diketuai oleh satu kelompok, satu pemimpin yang tak fikir soal agama, bangsa dan tanah air. Dikeliling dia pula satu kelompok yang bangang, keliru dan tak tahu mentadbir. Saya bagi contoh, masuk poin yang kedua. Selesai poin Ambalat. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Faham. Masuk poin yang kedua. Siapa tak faham, angkat tangan. Malam ni kita cikgu mengajar santai-santai sebab masa banyak. Masuk poin yang kedua. Poin yang kedua berbunyi soal ekonomi, pentadbiran negara dan keadaan kehidupan rakyat hari ini. Saudari yang saya hormati sekalian, rakyat dalam keadaan sangat tertekan. 1 hari bulan 7, saudara kena sedar, kita akan memasuki pintu kecelakaan besar negara. Pentadbiran negara ini sebenarnya ditadbir oleh orang yang tak masuk pejabat pun susah. Dengar pandangan kaki tangan kerajaan pun susah. Saya kena faham. Kaki tangan kerajaan yang sama, yang masih berkhidmat lagi, dia berkhidmat dengan Najib dulu. Kaki tangan kerajaan yang sama berkhidmat dengan Muhyiddin Yassin. Kaki tangan kerajaan yang sama yang berkhidmat dengan Ismail Sabri. Dia ada pandangan. Kalau kita pemimpin dalam kerajaan sebagai pemimpin politik, kita kena ada masa. Tugas orang kita menang pilihan raya, duduk atas kerajaan, kita set up polisi negara. So dia polisi dia perlu begini, polisi dia perlu kepada rakyat, polisi dia perlu pencukaian begini, itu. Macam mana pelaksanaan boleh atau tidak boleh dilaksanakan, kita kena dengar pandangan pegawai kerajaan. Tapi malangnya Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli, puak-puak ni saudara, dia nak masuk pejabat pun susah. Duduk meeting, dia bersyarah. Pegawai kerajaan tak bercakap. Jadi ni yang berterabur. Yang dia tahu apa dia? Pusing seluruh negara, seluruh dunia. 5, dulu kita hina Najib. Najib ni membazir, bawa Rosmah Kulu Kile, sampai saya lah dulu. Kan? Kita track kapal terbang ni pergi mana. Oh, kapal terbang ni pergi singgah sini apa semua kan. Kita siar semua tu. Tapi saya nak bagi tahu, semua orang kena faham, dan ini jawapan yang dijawab oleh Kementerian Kewangan sendiri. Perbelanjaan Najib 5 tahun. Satu penggal Najib pusing seluruh dunia. Anwar habiskan perbelanjaan itu untuk 1 tahun. Najib pakai 5 tahun. Najib membazir, Najib itu, Najib ini, Rosmah itu, Rosmah ini.
5 tahun nanti pakai. Satu penggal. Anwar, 1 tahun. 1 tahun. Apa hasil dia? Apa hasil dia? Balik daripada Rusia, dia umum apa? Potensi pelaburan 10 bilion. Balik daripada Kazakhstan, 3 bilion. Balik daripada tempat mana-mana tempat, bilion-bilion. Tak pernah tak bilion. Tapi hakikat sebenarnya apa? Dia tak masuk. Saudara ada Google, saudara ada handphone, saudara ada boleh cari maklumat. Bukan saja media orang putih, bukan media asing. Media Malaysia, berita harian bernama melaporkan apa dia? Sehingga hari ini, bilangan pelabur masuk, bilangan pelabur bawa keluar duit, bilangan pelabur bawa masuk duit, Malaysia negatif. Maksud dia apa? Duit keluar daripada negara lebih banyak daripada duit masuk. Itu hakikat dia. Pelaburan luar semakin hari semakin menguncur. Kilang-kilang tutup. Orang hilang kerja. Dalam keadaan itu, semua pengumuman tipu, duit dibembazirkan, tapi kita kena terus belanja. Majlis-majlis mewah dekat sana, ketimbang nak buat itu, ketimbang nak buat ini. Kena ada duit nak belanja. Jadi untuk belanja semua ini, projek-projek tipu, termasuklah rasuah dan korupsi yang tidak pernah berhenti. Ya, kau cikgu ada rasuah. Saudara, 10 juta Aflin Syauqi di BKL. Rasuah tak? Rasuah. Ketua cabang PKR Wangsa Maju buat video. Dia berbual, orang rakamlah video dia. Dia berbual. Dia cakap apa? Bila orang petikaikan kenapa dalam laporan bahagi cabang Wangsa Maju, pemilihan baru ni yang bergaduh-gaduh tu, kenapa keuangan tulis kosong-kosong? Dia sebut dengan jelas, Anwar ada bagi duit. Itu yang kita belanja mewah. Tapi Anwar pesan dengan saya, tak boleh tulis atas kertas, tak boleh bank in duit ni. Sebab duit ini diberi oleh Winston Tan dan dia adalah black money. Kerana itu kita kena belanja tanpa rekod. Saudara tahu atau tidak? SPRM takkan buat apa-apa macam biasa. Rasuah semua ni di segenap sudut. Semua rasuah menyakau. Dalam keadaan itu, orang susah tak ada kerja. Saudara tahu atau tidak, anak Anwar Ibrahim nama dia Nurul Izzah. Dia timbalan presiden PKR sekarang ni. PKR parti istimewa. Timbalan presiden, binti presiden. Dalam keadaan itu, saudara tahu tak Nurul Izzah kerja apa? Saudara tahu tak Nurul Izzah kerja apa? Kem Rafizi dedahkan, dia pergi haji laki bini dia, 400,000 habis. Kem Rafizi dedahkan, dia pergi haji saja, dekat 400,000 lebih habis, laki bini. Dia kerja apa? Saya Cikgu Ban, 2 tahun sebelum ni, saya dah hantar surat kepada, laporan kepada SPRM, tapi bisu pekak nak mampus. Saya hantar sendiri dokumen tersebut ke pejabat Anwar Ibrahim untuk mohon penjelasan. Dokumen daripada sebuah agensi Kementerian Keuangan, Laksana, di mana Nurul Izzah bekerja, gaji 35,000 sebulan, dengan 3 hari bekerja, di mana-mana saja dia isytiharkan dia bekerja. Dokumen ni terdedah sebab apa? Sebab selepas daripada Izzah mengaku dia penasihat kepada bapa dia, Perdana Menteri, Anwar panik. Anwar kata, okey betul lah dia penasihat, tapi dia tak dibayar, dia melakukan pengorbanan. Orang dalam Kementerian Keuangan sendiri panggil, Cikgu Bat, mari sini, nah dokumen. Saudara tahu tak laki Nurul Izzah kerja apa? Laki Nurul Izzah sekarang ni, Cina Masuk Islam Mu'alaf tu kerja apa? Dia kerja sebagai timbalan pengarah dalam sebuah agensi Khazanah Holding yang menjadi milik kepada Kementerian Keuangan Malaysia, di mana Izzah penasihat Kementerian Keuangan dan Anwar Menteri Keuangan Malaysia. Bukan saja laki Nurul Izzah, janda Nurul Izzah, duda Nurul Izzah kerja apa? Duda Nurul Izzah kerja sebagai CEO, gaji ratus ribu sebulan. CEO kepada PNSB, sebuah agensi pengurusan pelaburan ekonomi negeri Selangor.
Dalam pada masa tu, 7 hari lepas, saya tahu apa berlaku. Proton telah pergi membuat perjanjian dengan kerajaan Kazakhstan. Proton. Perjanjian apa? Untuk memajukan teknologi kereta elektrik di Kazakhstan. Dengan Proton akan tutup dan kecilkan kilang di sini dengan mengalihkan untuk memberi penumpuan buka kilang di Kazakhstan. Itu satu kejadah lah, kan? Sepatut kau kena ambil luar, bawa masuk sini, tak sini tutup pergi Kazakhstan. Saya nak tahu tak siapa yang tanda tangan perjanjian bagi pihak Proton? Adik bongsu Anwar, anak bongsu Anwar, adik bongsu Nurul Izzah, Ihsan Anwar, wakil Proton. Abang tahu tak benda ni? Saya naikkan video rakaman. Cikgu Bat, macam mana kau dapat video? Takkan kau pergi ke Kazakhstan? Saudara, saya dapat daripada Instagram Kementerian pejabat presiden Kazakhstan. Saudara tahu tak macam mana saya dapat? Kawan saya daripada India, grup-grup NGO, rangkaian NGO lama saya ni, yang kita duk cerita dulu Anwar Ibrahim ni tokoh reformasi, Anwar Ibrahim ni hebat apa semua. Kawan saya kata, kau tengok video ni? Saya tengoklah video tu kat Instagram. Ni bukan anak Anwar Ibrahim ke? Iyalah ni anak Anwar Ibrahim. Kau cakap Anwar Ibrahim ni reformis. Anwar Ibrahim ni hebat. Macam mana dia jadi Perdana Menteri, dia hantar dia meniaga anak dia? Saya kata tu sebab sekarang aku lawan. Dia pula terkejut. Bila kau lawan Anwar Ibrahim? Dia kata kan. Saudara, dalam keadaan semua orang susah, anak dia menyakau, duit tak masuk, duit sibuk keluar, pergi melancong, membazir. Saudara bayangkan, dalam bab pembaziran ni, dia pergi Indonesia. Gambar, saya naik dalam Instagram saya, benda yang paling bangang, saudara. Anwar berjalan turun kapal terbang. Anwar turun kapal terbang ni, di mana? Jakarta. Saya tahu tak dia salam ni, sebaris ni siapa? Sebaris ni semua Menteri Malaysia. Fahmi Fazil, apa namanya ni, Tok Mat, apa semua, pergi. Yang ini semua nak mengekor ni pasal apa? Saudara tahu tak, dia terbang sekali tu, dia bukan pakai tiket AirAsia RM650. Sekali dia terbang tu, saudara, kalau dia pakai komersial pun, dia naik business class, yang akhirnya pergi balik, puluh ribu, ratus ribu. Gila babi punya belanja, duit tak masuk, nak buat apa? Kerana itu, cukai rakyat. Cukai rakyat ni naik kenapa? Sebab semua tu menipu. Semua tu menipu. Hari ni, saudara, SST dilebarkan. SST, dulu kita lawan Najib, antara Najib ni sebab perlu jatuh, sebab apa? GST 6%. Hari ni SST, saudara, 8 ke 10%. Dilebarkan. Punya nak tunjukkan, saya nak bagi tahu, huru-hara pentadbiran kerajaan ni, huru-hara. Tak tahu mentadbir. Anwar Ibrahim, kita nak umumkan orang kita nak cukai orang kaya, nak bagi pada orang miskin. Sedap kan, macam Robin Hood era Anwar Ibrahim. Kita akan cukai barang-barang mewah saja. Barang-barang mewah sahaja. Untuk rakyat biasa kita tak kena cukai. Saya persilakan Pok Lim, Saudara Halim, Ketua Bersatu Mersing. Barang-barang mewah sahaja. Kita cukai ikan salmon, kita cukai avokado, Tapi akhirnya saya nak bagi tahu, saudara, cerita cukai ni, kerajaan ni punya nak mampus menipu, dan Anwar Ibrahim sama ada dia memang menipu atau dia tak faham, bodoh. Saya bagi saudara contoh. Ni dengar betul-betul orang Mersing, contoh. Beberapa tahun ini kita macam ni lah, cerita kampung dia senang. Saya beli kereta. Siapa yang beli kereta Azia ni? Yang beli kereta Azia ni, kita lah orang miskin. Kita lah orang miskin. Yang beli kereta Azia ni orang miskin, orang kaya tak beli Azia. Dan kereta elektrik. Kereta elektrik ni RM100,000. Yang beli kereta elektrik ni orang kaya. Setakat jual nasi lemak, duduk tepi jalan ni, tak beli kereta elektrik. Sebab nak maintain, nak memiliki kereta elektrik ni mahal. Kereta elektrik dan Azia, saya beritahu. Saudara, nak beli Azia, pertama kena bayar cukai excise. Kedua, cukai jualan. Ketiga, cukai jalan. Dan macam-macam cukai
dalam sebuah kereta Aziar. Itu sebab saudara kalau beli kereta ni, kereta biasa, kereta Aziar ni, dia ada harga di kedai lain, harga on the road lain. Rakyat bayar cukai. Siapa kutip cukai? Kerajaan. Siapa beli Aziar? Orang miskin. Kereta EV, electric vehicle. Saudara tahu tak? Kereta elektrik ni, cukai excise tak payah bayar. Cukai jualan tak payah bayar. Road tax kereta yang berjalan atas jalan dengan nombor plate putih tu, saudara tahu tak? Road tax kereta, road tax cukai jalan pun tak payah bayar. Jadi kat mana sebenarnya kamu kata nak bantu orang miskin dengan cukai orang kaya? Gila tak? Dalam pada masa tu, dalam isu, okey, dah keluar, dokumen dah keluar. Dokumen nak keluar, dokumen kerajaan ni saudara. Dia bukan senang-senang keluar macam tu. Dia kena mesyuarat, menteri kena duduk, pegawai menteri kena duduk, kan? Kita pernah berada lah cikgu sekejap dalam ni, how we handle KPLB ketika tu, kan? Berapa banyak mesyuarat nak keluar di peringkat Giat Mara tu, mesyuarat. Saudara keluar senarai. Dah keluar senarai. Buah kena cukai. Antara dia orang petikai avokado. Dia sebut. Dia kata avokado ni orang kaya makan. Anwar sebut minggu lepas Anwar sebut avokado. Orang pun bisik dengan Ibrahim, kau ni gila pun. Avokado ni rakyat biasa dah makan dah. Tak ada mewah pun nah avokado ni dah. Kan? Oh ya ke? Oh kalau macam tu, kerana itulah kena beli avokado tempatan. Ingat tak lepas tu dia cakap beli avokado tempatan. Mat Sabu pun sebut avokado tempatan. Saudara, dekat pasar raya, avokado tempatan ni datang daripada Sabah. Avokado tempatan 2 kali ganda harga dengan avokado import. Avokado Sabah ni, avokado tempatan ni 2 kali ganda harga dia dengan avokado datang daripada luar negara. Saudara, Anwar tak pernah tahu pun benda tu. Dan dia tak pernah dengar pun kaki tangan kerajaan. Akhirnya belah celau. Alah, macam mana ni orang ni? Dia pun buat pengumuman. Oleh kerana kita mendengar pandangan rakyat, maka avokado, limau mandarin dan kurma Yusof Rauter, Yusof Tayub. Kurma dikecualikan daripada cukai. Kau tak beli negara ni. Saya dikecualikan tu bab. Pertama, engkau yang cukai, lepas tu kau yang batal, lepas tu kau jadi hero. Gila. Lepas tu yang kedua, ini negara apa ni? Umum tarik. Flip-flop negara ni. Saudari yang saya hormati sekalian, hari ni, saudara tahu tak Anwar Ibrahim ni bukan sekali buat pengumuman yang dia sendiri tak faham. 2 minggu lepas, ingat tak Anwar umum cukai negara turun? Ingat ke tidak? Anwar umum cukai negara turun. Budak-budak tukang saitro dia ni, kupai-kupai ni kan, pun, woi, cukai negara turun. Saudara tahu atau tidak? Pergi ke website Kementerian Keuangan Malaysia. Pergi website Kementerian Keuangan sendiri. Cukai negara berada pada tahap paling tinggi dalam sejarah, iaitu 1.173 trilion. Di mana telah naik kerana tahun lepas belum kira tahun ni, tahun lepas kerajaan telah berhutang antara paling tinggi dalam sejarah, sama tinggi dengan masa COVID. Iaitu 92.918 bilion. Tahun ini dianggarkan cukai hutang negara, hutang negara akan naik dengan nilai 100 bilion. COVID dulu pun kita tak belanja tahap itu, tengah pegang. Dengan bagi makan sampai bakul makanan masuk dalam rumah, vaksin dan sebagainya. Tapi hari ini tak ada pegang. Kata pelaburan masuk banyak, hutang naik. Dah kau cukai rakyat, hutang naik juga lagi. Saudara, ini kerajaan paling lemah yang pernah kita ada dalam isu pentadbiran hari ini sekarang. Saudari yang saya hormati sekalian, 1 hari bulan 7, burger Ramli dah umum naik. Adakah burger barangan mewah? Orang makan tepi jalan? Saya dapat satu gambar kawan daripada negeri Kedah hantar. Apa dia? Rupa antara cukai ni naik bukan setakat cukai barang, cukai perkhidmatan. Antara yang naik ialah cukai perkhidmatan menyebabkan kenaikan terhadap
bayaran parking di apa namanya ni, bayaran parking seluruh Malaysia ni akan naik ni. Tapi yang keluar tu ialah kompleks Aman di Kedah. Aman Mall. Aman Mall di Kedah. Naik. Mewah ke parking ni? Adakah nak tunggu jadi orang kaya? Ataupun parking ini, dia kira Bangla jaga parking tu, barang import mewah mahal yang datang daripada Bangladesh, maka dinaikkan parking. Itu belum saya masuk elektrik. Oh, TNB keluar senarai. Cantik kan? Keluar senarai. Oh, murah. Saudara, dia suruh satu benda, pembohong ni. Baruah ni suruh satu benda. Saudara tahu apa? Harga elektrik dah tak jadi harga tetap. Elektrik ni saudara tahu tak, dia berasaskan arang batu dan ada juga lagi dalam Malaysia yang menggerakkan jana kuasa menggunakan diesel. Ini semua dia fluctuate rate. Kalau arang batu dunia naik, gas dunia naik, diesel dunia naik, bil elektrik saudara pun akan naik. Tadi Ustaz tak sempat masuk cerita perang. Memang cerita nak berperang lah sekarang ni. Dan bila berperang Timur Tengah, apa yang akan naik dulu? Minyak akan naik. Mampus tak kita? Mampus. Saudari yang saya hormati sekalian, dalam isu pentadbiran ini, saya bagi tahu pegawai kerajaan dalam pejabat kerajaan di Kementerian Kewangan itu sendiri mengatakan apa? Mengatakan keadaan kilang kabut, Cikgu Bat. Kita orang ada cadangan, kita orang ada penyelesaian, tapi nak bercakap dengan menteri pun tak boleh. Bergaduh pula Menteri Ekonomi dengan Menteri Kewangan, Noor Ibrahim dengan Rafizi. Kan, tapi saya jangan percaya sangat. Saya kenal semua watak ini. Ini bergaduh manja, kurang kasih sayang. Rafizi ni kerana tu dia tak serang lagi, dia masih sebab pujuklah itu je. Kan? Tapi saya tahu tak apa kesan dia? Parlimen ni nak bersidang dan RMK, Rancangan Malaysia ke-13. Rancangan Malaysia ni 5 tahun sekali. Dan bukan menteri, seorang seko-seko buat. Yang buat ni pegawai kerajaan, seluruh badan universiti, akademik, semua. 31 hari bulan Julai nak dibentang, 31 hari bulan 7 Julai nak dibentangkan di Parlimen. Semalam diumumkan apa? Oleh kerana Anwar bergaduh dengan Rafizi, dokumen ni dokumen yang melibatkan Menteri Ekonomi, maka rancangan Malaysia yang dah siap diikat untuk dibentang dalam Parlimen, akhirnya kena review dan rombak balik. Saudara tahu berapa juta nak rombak balik kajian tu? Semua balik kena bekerja pegawai kerajaan, survey, tukang kutip data, sampai daripada office boy sampai ahli akademik dekat atas. Dia peduli, saudara. Dia tak peduli. Dia tak peduli untuk rakyat ni. Dia tak fikir lah. Dia fikir, puas hati aku boleh tunjuk kuasa, mampuslah dengan rakyat. Saudari yang saya hormati sekalian, kerana itu ketidaktentuan ekonomi ini, kita harus tamatkan segera. Dengan menamatkan kerajaan ini, Anwar harus letak jawatan. Kita harus menggunakan segala ruang yang ada untuk memastikan perkara tersebut perlu jadi secepat mungkin. Jika tidak, saudara, negara ini akan hancur. Saya sanggup berdebat dengan siapa saja. Soal data sekarang ni, jangan cakap lah. Pegawai kerajaan semua bersedia nak bagi data. Sebab apa? Mereka sendiri dah tak tahan dengan kerajaan ada ini. Selesai bab yang kedua, ketidakketentuan negara angkara manusia bernama Anwar Ibrahim. Faham tak saudara? Faham tak? Alhamdulillah. Kita masuk bab terakhir malam ini. Bab kedaulatan undang-undang dan kehancuran juga kerana manusia bernama Anwar Ibrahim. Saudari yang saya hormati sekalian, kita bermula dengan isu Yusof Router. Orang tengok Yusof Router, semua orang biasa. Tapi malam ini saya nak perkenalkan. Saya jumpa Yusof Router ni jauh lebih awal. Saya lah manusia yang bawa Yusof Router pergi buat akuan sumpah yang pertama. Yusof Router tu datang jumpa saya dan menceritakan semua perkara. Habis Cikgu Bat, kenapa Cikgu Bat tak letupkan pada ketika tu? Saudara, Kak, saya bagi tahu, saya minta maaf. Ni mana polis ni, kamera polis tolong fokus betul-betul. Saya bagi tahu. Saya ni, dalam perkenalan saya dengan Anwar Ibrahim, sampailah ke saat malam ini, saya dah jumpa paling kurang hampir 10 orang mangsa kerja buat Anwar Ibrahim yang mengaku. Saya bagi tahu. Kedua, saya dalam tangan saya sendiri ada
sekurang-kurangnya 5 akuan bersumpah orang yang mengaku memang dia buat dengan Anwar Ibrahim. Jadi benda ni dah tak pelik. Rakyat pun tak pelik. Khususnya pada ketika itu, baru lepas menang pilihan raya, semua orang menggelepar tak tentu arah kan. Saya kata, dengan budak Yusof Rauter ni, you kena faham. Kalau saya cerita dengan orang, lembu makan rumput, tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah, petang tadi saya tengok lembu tu makan rumput. Saya terkejut tak? Terkejut ke tidak? Macam itulah orang dah biasa dengan Anwar Ibrahim buat kerja tu. Apa peliknya? Saya cakap dengan Yusof, akhirnya orang akan tuduh kita macam-macam. Kan? Jadi Yusof kena saya main dengan masa, saya suruh dia pergi buat akuan sumpah, saya suruh dia buat laporan polis. Yang dia pun latar belakang keluarga dia, bukan latar belakang keluarga orang biasa-biasa. Dia cucu kepada almarhum SN Idris. Tokoh kaya, antara orang yang buat sistem pengangkutan di pelabuhan. Keluarga yang explore sistem pengangkutan di pelabuhan Pulau Pinang. Saudara tahu tak nasi kandar Hamidiah yang kadang-kadang harganya menjerut rasa tu, kan? Saudara tahu tak itu keluarga keturunan Rauter. Keluarga hebat. Yang memang latar belakangnya antara gerakan Islam di utara Malaysia ni, antara penyumbang belakang dia golongan Rauter ni lah. Saudari yang saya hormati sekalian, dia kena Anwar Ibrahim ketika Anwar Ibrahim lawat datuk dia. Anwar Ibrahim ajak dia. Ni saya nak bagi tahu, saya nak jawab. Termasuklah kepada Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh ni saya umum direct je lah ya. Sebab malam ni cerita banyak fakta supaya tak terkeliru. Pengerusi majlis bagi saya nota. Nota ini tertulis, minta tolong umumkan derma jihad. Jadi saya minta tolong dengan saudara, selepas ni ada petugas datang bawa kantung derma. Mana petugas? Ada petugas, petugas bawa kantung derma. Saudara kena faham, bukan kata kita ni pembangkang. Wakil rakyat yang menang kerajaan pun sedang dinafikan hak mereka. Semua orang sedang struggle, bergerak, ini sangat-sangat ditekan, saudara. Jadi saya minta saudara yang ada kemampuan, tolong masukkanlah, kalau tak banyak, kalau tak sikit, banyak. Dan saya faham diorang ni geng-geng ni, dia akan ganggu akak. Jadi akak, saya nak cerita penting ni. Akak jangan terganggu, akak ambil handbag, masuk terus. Abang, jangan buka wallet cari-cari, ambil wallet, masuk terus. Sekarang ambil kad kenalan dan wallet anda, dekat, dia orang akan buat satu tempat sekarang. Dia orang ni ganggu. Okey? Teruskan insya-Allah. Dan dengan dana inilah saya, setelah saya jadi ketua bahagian Bersatu Polisi ni, baru saya tahu padan muka seksa. Kan. Tapi itu macam mana, itu amanah yang kita pun tahu diri Ustaz kan, cikgu kan. Jadi kita kena ambil lah tanggungjawab tersebut. Kan. Dia yang datang cerita sakit, yang datang macam-macam. Tapi itulah rakyat tengah tertekan. Kita kena bantu sebaik mungkin. Apa yang terdaya kita bantu. Kan. Sebab Kang dia kata saya dapat jumpa Cikgu Bat tapi dia tak bantu apa-apa. Dah sudah. Kan? Di sebelah sana wakil rakyat menang, dia tak sebut sebab dia tak dapat jumpa. Nak jumpa pun tak dapat, jadi tak sebut. Kan? Okey. Jadi saya teruskan sampai mana tadi ya? Yusof Rauter. Jadi setelah dia buat akuan bersumpah, setelah buat report polis, akhirnya saya kata macam inilah Sob, aku bantu dengan cara engkau sendiri expose, buat sidang media sendiri dan umum sendiri. Dah buat report polis apa semua. Jadi akhirnya dia buat sidang media dia. Dia buat laporan akhirnya dia buat sidang media. Setelah dia buat sidang media, saudara tahu tak apa berlaku? Kes dia terus ditarik ke Bukit Aman. Ketika itu Azizah bini Anwar Ibrahim timbalan Perdana Menteri. Ada sekumpulan pula yang memikirkan apa dia? Nak mengampu Azizah dan Anwar bakal Perdana Menteri kononnya dengan nak dakwa Yusof Rauter buat aduan palsu. Nak dakwa Yusof Rauter buat aduan palsu. Akhirnya saya bagi tahu saudara, pasukan polis ni ramai. Dan yang hati kaudu ni ada sikit je. Majoriti ni memang jiwanya nak bantu rakyat, nak berjuang demi kebenaran. Ni pasukan polis ni ramai orang baik. Maka pasukan polis telah membawa Yusof Rauter pergi ke Bukit Aman. Buat akuan, buat apa namanya ni, ujian poligraf.
Ujian poligraf masing-masing Google lah sendiri. Dia buat kamera, ada ni wire, urat nadi, peluh, semua dia teliti untuk melihat sama ada orang tu bohong atau tidak. Bohong atau tidak. Saudara tahu apa berlaku? Sebab dia orang nak dakwa Yusof Router dengan buat aduan palsu ni. Saudara tahu apa berlaku? Abang tahu apa berlaku? Rupanya Yusof Router lulus dan bercakap benar. Adalah diorang edar kononnya ketika tu kan Ketua Polis Hamid Badu, kan? Tan Sri Hamid Badu. Baru ni dia buat kononnya Hamid Badu cakap Yusof Router tipu. Benda itu saudara edit dan menipu. Alah, yang kecil-kecil ni nak menipu, Anwar Ibrahim pun menipu. Kan? Yang sebenarnya Tan Sri Hamid Badu cakap apa? Tan Sri Hamid Badu cakap ikut prosedur. Saudara, akhirnya polis cakap, okey, ni Anwar, Yusof Router ujian dia betul ni. Anwar kata tipu. Kan? Takkan betul. Okey, kalau macam tu Datuk Seri, tolong ambil sekali. Segala terus Anwar pening. Anwar kata apa? Anwar kata, benda ni buang masa, tak ada dalam undang-undang. Anwar kalah round pertama. Kerana itu pasukan polis ada sekumpulan ini terus yakin membantu Yusof Router. Akhirnya polis tetaplah tak nak dakwa, NFA kan kes tersebut. Walaupun Yusof Router didapati bercakap betul. Yusof Router tak puas hati, filekan di mahkamah. Saman civil. Anwar dah pening. Untuk file di mahkamah, nak submit bukti-bukti, Yusof Router minta polis tolong serahkan akuan bersumpah tu. Polis tolong serahkan akuan bersumpah lah, minta maaf. Ujian poligraf tu yang kau test aku hari itu, macam saudara pergi klinik test darah. Minta dresa tu, doktor tu keputusan. Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Ni polis kau test hari tu buat keputusan supaya kita boleh file di mahkamah. Saudara, pejabat peguam negara diarahkan Anwar Ibrahim bekerja ke mahkamah untuk apa? Memastikan polis dihalang menyerahkan keputusan sama ada Yusof Router berbohong ataupun tidak. Itu saudara dah tahu dah hakikat sebenarnya. Akhirnya masuk ke peringkat kedua, Yusof Router kena serahkan senarai saksi yang dia nak seret ke mahkamah sebagai bukti, sebagai saksi dalam perkara tersebut. Yusof Router telah buat laporan polis ke atas Farhash, ke atas Anwar dan menyerahkan bukti dan menyerahkan senarai nama ke mahkamah. 3 hari selepas tu, saudara tahu apa berlaku? Yusof Router ditangkap kerana ada dadah dan pistol dalam kereta. Nampak plan tak? Dalam kes ini pun saya ada rentetan peristiwa ni. Yusof Router turun rumah dia kondominium, Pangsapuri. Turun rumah, parking di luar rumah. Sebab parking dalam tu penuh. Jadi parking luar rumah. Jalan luar rumah, polis rebu, polis tangkap. Polis bawa kat kereta. Polis yang bukakan kereta. Polis yang tunjuk ni pistol siapa. Dalam di mahkamah saudara, maklumat yang saudara kena faham betul-betul dalam kes ini. Kenapa saudara kena faham? Sebab ini merupakan Perdana Menteri penjenayah. Saudara kena faham betul-betul. Pegawai penyiasat IO masuk dalam mahkamah. IO telah menyatakan, pertama, mana kau dapat maklumat? Peguam kita lah tanya kan, Rafiq, mana kau dapat maklumat sehingga engkau serbu Yusof Router pukul 8 lebih dekat pukul 9 pagi ni? Macam mana kau dapat ni? Takkan tiba-tiba je kan? Pegawai penyiasat cakap pukul 4 pagi. Satu panggilan telefon sampai ke pejabat saya. Saudara, jarang dah orang nak telefon pejabat kan? Bukan telefon 999. Telefon direct line pejabat dia. Siapa hantu yang tahu nombor telefon pejabat dia? Pukul 4 pagi pula tu. 4 pagi. Siapa yang telefon? Nombor tidak dikenali. Siapa orang dia? Orang tidak dikenali. Ui. Saudara pernah telefon tak majlis perbandaran? Halo, saya nak lapor ni. Lapor apa cik? Longkang tersumbat. Longkang tersumbat. Nama siapa? Alamat siapa? Nombor telefon nak dihubungi siapa? Betul ke tidak? Longkang tersumbat. Ini cerita ada dadah dengan pistol. Ada dadah dengan pistol. Tak payah tanya nama. Tak payah tanya nombor telefon. Tak payah tanya apa. Terus tulis maklumat. Habis bila kau dapat panggilan telefon daripada nombor tak dikenali, daripada orang tak dikenali, apa kau buat? Kita terus membentuk satu pasukan. Pukul 6 pagi, satu pasukan telah dibentuk. Pasukan khas telah dibentuk. Oh, makna siapa-siapa telefon pukul 4 pagi,
pukul 7 pagi korang panggil lah semua pasukan berhimpun. Kita tak buat terhadap semua panggilan, tetapi panggilan ini kami percaya dan yakin ini ada sesuatu yang betul lah ni. Oh, sedap kan? Selalu boleh nampak gambaran tu. 7 pagi, bincang. Terus ada nama Op Laras. Pergi tanya kawan-kawan polis, kalau ada pasukan, ada OPS, ialah hasil risikan sekurang-kurangnya seminggu. Baru boleh buat ni, baru ada risikan, ada pertama operasi, baru buat operasi ke bawah. Ini tak. 4 pagi dapat, 7 pagi bentuk pasukan, 8 pagi pergi serbu dah. 8 pagi pergi serbu. Okey. Serbu Yusof router. Bawa Yusof router. Pergi ke kereta. Ni IO cakap tau, IO cakap. Buka pintu di pemandu. Yusof router pakai apa namanya ni, pakai alarm sistem. Tekan alarm kan. Tak boleh buka. Jadi polis suruh Yusof router buka lubang kunci. Cucuk buka lubang kunci. Tak boleh buka. Habis IO buat apa? Saya pun iring Yusof router pergi ke pintu sebelah pemandu. Suruh Yusof router buka pakai kunci. Manual pakai lubang kunci di pintu pemandu. Jadi apa jadi? Pintu boleh dibuka. Saudara, petang tu kereta datang dekat mahkamah. Hakim tengok, semua orang tengok. Hakim cakap, cuba kau berlakon balik. Macam mana yang berlaku begitu? Dia pun tunjuklah. Ini suruh surat tu buka, tak boleh buka. Saya bawa dia ke, apa namanya ni, tempat pemandu. Kan? Saya suruh surat tu buka. Tapi apa? Tapi lubang kunci dia tak ada hari ni, Arif. Lubang, saudara tahu tak jenis Nissan Tena ni? Nissan Tena tahun itu, memang kunci ada pada pintu pilot, pintu pemandu, pintu co-pilot, pintu penumpang sebelah sana, tak ada lubang kunci. Tak boleh buka. Lepas tu saya iring dia ke sebelah sana, suruh dia buka pakai manual lubang kunci. Tapi hari ni lubang kunci tu tak ada, ya Arif. Saudara, buat dorai gelak hari tu, saya tak pernah tengok cerita selawat itu, saudara. Biru muka IO tu. Lubang kunci tak ada. Ayolah, tak apalah, kita andai kan hari tu ada, hari ni tak ada ya. Kan. Lepas tu apa cerita dia? Saya pun suruh ya Arif, saya buka pintu, saya terus tengok ada beg di kaki penumpang. Saya ambil beg tersebut, saya suruh Yusof router ambil, kan? Tapi Yusof router mujur, dia tak nak ambil dan dia tak pegang beg tersebut. Polis pegang beg tersebut. Dia suruh Yusof router buka. Yusof router cakap, bukan beg aku, kenapa aku kena buka? Polis buka, kan? Buka dalam, ada pistol. Yusof, kau ambil pistol kau. Yusof kata, bukan pistol aku. Kenapa aku kena ambil? Polis ambil dan tunjuk kepada Yusof pistol. Saudara, kerana itu, bila dibawa cap jari Yusof router tak ada pada pistol dan hanya ada cap jari polis kat pistol tu. Itu dah satu pening kepala. Lepas tu, ada pistol. Okey, Yusof router, polis pun bawa kereta tu pergi ke IPK. Sampai kat IPK, ada tempat penggeledahan. Kalau selalu orang buat apa kereta salah, pergilah geledah kat situ. Dekat surau IPK. Sepatut ada CCTV, ada apa semua kan. Sebab ini kawasan kritikal, kawasan nak geledah kereta. Letak kereta di situ, geledah kereta Yusof router. Jumpa pula ganja kat bonet belakang. Ganja kat bonet belakang, kan. Sama juga, ganja, cap jari Yusof router tak ada, cap jari polis ada. Sebab dia suruh Yusof router pegang, Yusof router tak nak pegang. Akhirnya, semua orang keliru. Adakah ada orang yang meletak ganja ni? Jeng. Maka, lawyer kita tanya, kamera CCTV ada? Ni kan tadi kata kawasan penggeledahan. Kawasan penggeledahan, mesti ada CCTV. Ya betul, ada CCTV. Tapi, makna semua kereta geledah situ dirakam. Ya betul, dirakam. Kecuali kereta Yusof router, 365 hari, 364 hari CCTV elok. Hari yang itulah CCTV tu rosak. CCTV tu rosak lah itu kan. Hakim tu terkulat-kulat, kocik rosak, dia pandangnya IO tu kan. Setahun tak rosak, hari tu rosak. Ya Arif, hari tu rosak. So, saudari yang saya hormati sekalian, ini semua gila babi macam itu. Dan itu keputusan akhirnya lepas. Tetapi bagaimana dengan laporan polis dan bukti yang Farhas dan Anwar terlibat? Polis siasat tak? Itu yang ditanya oleh kita semua. Itu yang dipersoalkan oleh Yusof router. Yang polis tak siasat pun dan tidak memanggil langsung Farhas dan Anwar Ibrahim. Saudari, serentak dengan keputusan Yusof router lepas, ada satu lagi hari esok tu, dadah 2 tan, 4 orang, bukan Melayu, kena tangkap. Berapa banyak dadah kokain dia? Berapa banyak? 2 tan.
Saudara tahu tak, lepas di Mahkamah Tinggi, Peguam Negara tak rayu pun berdadah 2 tan. Tak rayu. Kan? Secolek ganja dengan pistol mainan, Peguam Negara terus rayu balik. Untuk apa? Sebab nak sumbat balik Yusof Rauter. Untuk masukkan balik Yusof Rauter. Sebab apa? Yusof Rauter ketika berdepan dengan kes saman dia terhadap Anwar Ibrahim itu, Yusof Rauter tidak boleh berada di luar, di tengah masyarakat, dan juga untuk dapat hari-hari bantuan untuk bercakap dengan lawyer dan media asing. Media asing sedang nak datang ni, nak tunggu perbicaraan tersebut. Dan perbicaraan tersebut adalah perbicaraan yang sangat mengaibkan. Anwar minta imuniti macam raja dia. Sedangkan raja pun ada mahkamah raja, tak boleh ada imuniti. Adakah Anwar nak imuniti tersebut? Ya. Tapi adakah Anwar tahu dia tak boleh dapat? Ya. Habis dia minta kenapa? Sebab dia nak beli masa. Kenapa dia nak beli masa? Sementara dia, kerana kes ini, dia akan menghancurkan badan kehakiman. Untuk perkara yang kedua dalam bab yang terakhir ini, saudara, saya nak perkenalkan saudara, kes saya bawa masuk dan tampilkan di depan semua, kes 47 rasuah Zahid Hamidi. 47 kes rasuah Zahid Hamidi ini telah dibawa ke mahkamah oleh Datuk Raja Rosella. Datuk Raja Rosella ini seorang pendakwa kanan di bawah pejabat Peguam Negara. Orang yang hebat sangat. Akhir bila dia berdakwa, dia tampilkan semua saksi, memang sah bawa duit, memang sah anak Zahid diberi duit yayasan, pergi beli hotel di Bali, semua benda. Akhirnya dibentangkan. Mahkamah pun membuat keputusan bahawa mahkamah mendapati wujud prima facie ada kes, maka Zahid wajib membela diri. Bila dah ada kes, maknanya pendakwa ni berjaya lah, betul? Dia berjaya membuktikan. Sebaik saja dia berjaya membuktikan, Datuk Rosella telah digugurkan daripada kes tersebut. Kerana dia berjaya, Datuk Rosella digugurkan daripada kes tersebut dan terus dipaksa berpencen awal. Dan akhirnya Datuk Rosella berpencen atas alasan apa? Kesihatan dan ada peluang di tempat lain. Datuk Rosella pun pencen. Maka ada satu orang daripada 48, grade 48. Kaki tangan awam bila saya sebut grade 48 ni dia faham lah. Grade 48, penolong pendaftar mahkamah. Mana besar sikit daripada kerani mahkamah lah kan. Penolong pendaftar mahkamah telah dinaikkan menjadi DPP. Timbalan Pendakwa Raya. Nama dia Teriruddin. Nama pun buruk, perangai pun tak elok. Nama dia Teriruddin. Daripada penolong pendaftar mahkamah, grade 48 naik jadi DPP. Penolong Timbalan Pendakwa Raya. Bukan Pendakwa Raya, DPP. Hari pertama dalam kes yang sepatutnya Zahid membela diri, Teriruddin pun masuk di depan hakim. Teriruddin bagi tahu bahawa Yang Arif, kami daripada Pejabat Peguam Negara telah berbincang untuk kes ini sebenarnya tidak lengkap. Ada benda yang perlu kami siasat untuk melengkapkan pendakwaan. Kan dah menang. Dah panggil call for defense. Mana pendakwaan dah diterima. Kalau tak terima, tak apa, dah diterima. Oh tak Arif. Kami buat keputusan supaya kami tarik diri daripada pendakwaan dan supaya siasatan boleh dibuat dan boleh diselesaikan supaya boleh didakwa lagi sekali nanti. Kes Zahid ni, satu dunia terkejut. Ayo pa, ini Hindustan pun tak ada, ini Tamil pun tak ada, ini macam. Kan? Maka Teriruddin telah berjaya memalukan diri dia sendiri. Hasil hadiah dia dimalukan apa? Sebulan 2 selepas dia malukan diri dia, dia telah menjadi Peguam Negara. Teriruddin 48, penolong pendaftar mahkamah, DPP, buat kerja bodoh, jadi Peguam Negara. Jadi Peguam Negara. Dan di Peguam Negara, orang bising-bising, dia pun tulis 11 alasan kenapa kes Zahid boleh kena diundurkan. Yang dia serang 11 alasan ni semua Dr. Mahathir. Memang tulisan orang politik. Kerana dia bodoh, dia sanggup membangang dan membangsatkan diri dia. 2 bulan selepas tu, dia dilantik menjadi Hakim Mahkamah Persekutuan. Hakim Mahkamah Persekutuan tu tahu tak ini saya nak cerita kan? Ini cikgu nak mengajar betul-betul ni supaya semua faham.
magistrate, hakim mahkamah tinggi. Dah ada pengalaman, dah banyak penghakiman tulis, naik jadi hakim mahkamah rayuan. Bila dah tulis, dah banyak penulisan, banyak hakim, banyak penghakiman, maka dia naik pula jadi hakim mahkamah persekutuan. Ni dia ialah satu-satunya hakim mahkamah persekutuan tidak pernah menjadi hakim. Tak pernah jadi hakim, terus hakim mahkamah persekutuan. Dan saudara, hujung bulan ini, beberapa hari saja lagi, Ketua Hakim Malaysia yang Ahmad Arif Tan Sri Tengku Maimun akan ditamatkan perkhidmatannya. Saudara tengoklah nanti. Kenapa? Anwar marah dengan Ketua Hakim ni bukan setakat dia tak boleh dikawal. Walaupun Ketua Hakim ni satu dunia. Seminar kehakiman, orang tunggu dia. Jurnal-jurnal kehakiman, orang tunggu penulisan dia. Tapi, kerana dia antara orang yang pernah menulis penghakiman mengatakan Anwar memang terlibat meliwat. Ya. Akhirnya dia akan diberhentikan. Kerana dia diberhentikan, saudara, bukan itu saja. 4 hakim besar lain, Hakim Sabah Sarawak, Hakim Besar Melaya, Ketua Hakim Mahkamah Rayuan, semua ketua hakim sedang menanti umur hujung pencen dan tidak dibentangkan langsung dalam Majlis Raja-Raja Melayu. Siapa nak ganti? Saudara, selalunya 6 bulan atau setahun sebelum ganti, Majlis Raja-Raja dah dipersembahkan oleh Perdana Menteri. Siapa nak ganti? Ini kali pertama krisis perlembagaan, krisis kehakiman akan berlaku. Rosak negara. Rosak negara. Saya kena faham. Kerana itu baru ini, sebuah sekretariat yang dikenali sebagai Sekretariat Pertahankan Kehakiman telah dibentuk. Dalam itu ada 100 senior lawyer, bekas menteri, ahli parlimen, bekas hakim, termasuk muka-muka yang dulunya menjadi sama taraf kupai dengan saya, ambiga lah apa semua. Sekarang semua dah duduk sekali bagi tahu bahawa Anwar is a disaster, Anwar adalah kemusnahan, Anwar perlu dihentikan. Saya tahu tak dia nak cadang siapa? Saya menjangkakan Ketua Hakim Sabah Sarawak akan dipinjamkan sekejap menjadi Ketua Hakim Negara. Beberapa bulan selepas itu, Teri Rudin yang samalah akan jadi Ketua Hakim Negara, dan selepas itu full stop, tamat, hancur Mahkamah Malaysia. Bukan saja nak lepaskan Anwar dan Yusof Rauta, hancur mahkamah, saudara. Manusia yang tak pernah duduk dan menjadi hakim, akhirnya menjadi ketua kepada Hakim Negara. Kenapa? Sanggup menjadi pelacur kepada orang politik. Saudari yang saya hormati sekalian, ni baru ni dia buat satu benda lawak. Wartawan Malaysia kini, saya tahu tak, wartawan Malaysia kini, semalam ke 2 hari lepas, wartawan Malaysia kini, tak tahulah mana wartawan Malaysia kini dapat nombor handphone dia, nombor telefon Teri Rudin. Bila tahu benda ni semua, wartawan Malaysia kini tu karanglah soalan. Karang soalan, hantar ke dia. Saudara tahu apa dia buat? Dia buat laporan polis ke atas wartawan Malaysia kini tu. Kenapa? Kerana bersalah menyatakan soalan kepada dia. Dia hakim, dia kata. Saudara boleh bayang masa depan negara akan jadi macam mana? Oh mampus. Sekarang ni boleh tahan lagi, saudara. Kena lock up 2-3 hari, masuk mahkamah okey lagi. Kita boleh mengharapkan kehakiman di Mahkamah Malaysia. Tapi dengan baruah kasut ketua hakim kalau Teri Rudin ni, masuk kena gantung. Masuk gantung sampai matilah jawabnya. Kan? Saudari yang saya hormati sekalian, negara berada dalam keadaan kehancuran. Dan ketika itulah dia akan bicarakan penuh kes Yusof Rauta ni. Dan bukan saja saman itu, saya sangat khawatir Yusof Rauta boleh mengakhirkan nyawanya di tali gantung kerana kes konspirasi itu. Tapi apabila ketua hakim macam sampah masyarakat, sampah sarap seperti itu. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, 3 minit yang terakhir, bukan satu poin baru, cuma saya nak kongsi. Sehari 2 lagi saya akan tampil membuat laporan polis. Kali ini pendedahan tidak ada kena-mengena dengan politik, tapi pendedahan ini merupakan pendedahan penting demi akidah anak bangsa. Saudara tahu tak, Facebook ni, media sosial ni, dia ada iklan berbayar, sponsored, tahu kan? Iklan berbayar ni, sponsored ni, dia ada algoritma, bukan semua orang boleh dapat.
Contohnya dia sasarkan orang yang bercakap pasal masalah-masalah ni, orang yang sedang berdepan masalah, jadi barulah keluar dekat iklan kat kita tu, kan? Jadi oleh kerana itu, beberapa minggu lepas, saya telah buat banyak carian berkenaan dengan isu agama, isu akidah. Saya juga buat beberapa carian berkenaan dengan masalah-masalah anak muda di Malaysia. Facebook, muka buku saya, FB saya, dihujani dengan iklan berbayar daripada Pertubuhan Kristian. Anda ada masalah? Jangan risau. Jesus ada jawapannya. Tinggalkan saja nombor telefon dan nama anda. Masalah anda kami bantu. Dengan pelbagai gaya, pelbagai iklan, orang Malaysia mengiklankan benda itu. Berdasarkan perlembagaan negara, Islam adalah agama rasmi. Tetapi agama lain boleh diamalkan. Syaratnya, agama lain tak boleh dakwah, Islam boleh dakwah. Maknanya kalau kita kata, Islam ini agama yang betul, tak ada salah. Tetapi kalau ada seorang datang, bagi tahu agama lain, itu ini, demi Tuhan, demi apa semua, ada agama yang betul, saudara, itu salah dan jenayah dalam perlembagaan negara. Dulu, ketika zaman saya, anak-anak muda nak pergi bandar, mak bapak risau. Kenapa? Takut anak terjerumus dengan budak motor. Betul? Aksiden mati patah hiuk. Kedua, budaya Hinduisme. Hinduism. Dia itu budaya hiburan melampau-lampau. Ketiga, kang terjerumus ustaz dengan hubungan antara lelaki perempuan apa semua bohsia bohjan. Kita takut. Itu kegusaran kita. Tapi hari ini cabaran berbeza, saudara. Bermula dengan menteri, boleh lancarkan jom ke gereja. Saya dedah, dia tuduh saya fitnah. Saya buat laporan polis ke atas dia kerana kesalahan menggunakan dana kerajaan berdakwah Kristian. Dia tulis buku. Dalam buku dia ikrar untuk menjadikan negara ini atas lunas-lunas Kristian. Hari ini, saudara, iklan-iklan seperti ini sedang menyasarkan. Dia buat iklan dalam bahasa Melayu. Dia kempen. Dia sebar. Seperti mana dia sebar program jom ke gereja di kalangan poster berbahasa Melayu di Instagram. Muncul ketika itu kita lawan. Muncul ketika itu saya membuat laporan polis. Saya lawan, saya haruk. Kali ini saya minta bantuan semua. Saya akan lancarkan sekali lagi perang. Sekali lagi perang. Dan benda ini harus dihentikan. Mereka yang terlibat membayar. Mereka yang terlibat dengan persatuan-persatuan ini harus ditangkap. Kita tak ada masalah. Kamu nak semayang sama kamu pagi, petang, siang, malam, silakan. Kita bagi perlindungan dan keselamatan. Tapi bila kamu biadab dan kurang hajar mengancam akidah anak bangsa, kami takkan kompromi walau seinci. Saudara, pergi tengok dalam muka buku saya, Facebook saya dah naikkan keratan-keratan iklan tersebut. Bagaimana saya menunjukkan mereka sedang mengumpul database anak-anak muda Melayu Islam. Ini kerja bangsat, saudara. Ini kerja bangsat yang perlu kita gandeng tangan. Ini bukan setakat kerja politik, tetapi masalahnya rejim hari ini sedang membiarkan benda itu berlaku. Dalam keadaan kecelaruan. Dia tahu dia sedang mengambil peluang di atas kebodohan ahli-ahli parlimen, menteri-menteri, bangang, bangkai kita ni. Saya minta maaf kalau saya kasar. Sebab bab ini saya tak boleh kompromi, saudara. Saya tidak boleh kompromi. Sebab saya tak mampu untuk jaga sampai cucu dan cicit saya punya akidah. Saya tidak mampu. Mereka sedang mengancam dengan begitu teruk sekali. Ini kita betul-betul kena satukan kekuatan kita. Jadi, masa dah habis. Saya tak nak tambah satu lagi kes mahkamah di Mersing untuk menjadikan alasan supaya saya boleh berceramah selalu di Johor, Ustaz. Jadi masa habis kena berhenti. Cuma yang terakhir, saya tak sempat syarah Azam Baki. Dalam bab Azam Baki ini, saudara, saya tulis sebuah buku. SPRM, Sialan Penggalak Rasuah Malaysia. Azam Baki, Bapa Pelindung Rasuah. Buku saya ni, saya kompilkan maklumat-maklumat rasuah Azam Baki yang sehingga menyebabkan Anwar dan kawan-kawan kuncu-kuncu pernah menyerang dan nak menjatuhkan Azam Baki. Sampai Rafizi cakap apa? Kita menang, kita cari Azam Baki. Rupanya, betul, dia menang, dia cari Azam Baki. So, sambung lagi. Buku ni ada dijual. Saya minta untuk kan panggil pemandu, tapi orang rumah saya yang bawa kereta hari ni. Ya. Saya minta untuk kat depan lah kot, letak kotak tu di depan. Buku tak banyak. Buku ada 20 keping buku je. 21 keping buku. Tapi siapa nak beli buku ini, ada syarat. Dia kena bai'ah sahaja aku beli buku ni, lepas aku baca, aku faham, aku akan sebar, dan buku ni aku tak simpan, aku bagi orang lain baca. Syarat pertama.
Syarat kedua, sahaja aku beli buku ni kerana aku nak photostat, cetak lagi banyak orang baca. Sebab tak ada hak cipta terpelihara, saudara, negara kita ni dalam segenap segi sedang diancam. Jadi saya mohon, saya merayu. Pertama, apa nak buat? Jangan takut, gunakan media sosial saudara, gunakan semua ruang berkempen. Saya lantik malam ini semua jadi ketua penerangan kepada gerakan rakyat menjatuhkan rejim Anwar. Semua ni jadi ketua penerangan. Orang tanya, nak tangkap ketua? Semua ni kita. Boleh kena tangkap semua. Kedua, saya bagi tahu ialah tolong pastikan masa dah dekat, saya percaya dan yakin pilihan raya ini akan berlaku dalam suku pertama atau suku kedua tahun depan dalam keadaan huru-hara ini. Kena keluar mengundi. Dan jangan undi orang yang bersama dengan Anwar dan DAP, jangan mengundi. Siapa pun bersama dengan Anwar dan DAP, jangan undi. Ketiga, sekali lagi saya menyeru di mana-mana, saudara kena tolong saya. Seru pemimpin Perikatan Nasional, pemimpin parti-parti kecil lawan Anwar, pemimpin NGO kecil dan besar yang lawan Anwar. Ini masa menyatukan kekuatan. Ini bukan masa nak penting parti sendiri. Sekarang ni betul, ini jemaah, tapi kepentingan ummah yang sedang diancam jauh lebih penting perlu kita fikirkan daripada kepentingan jemaah semata-mata. Mari kita satukan kekuatan semua. Perang ke depan ini adalah perang kejahatan. Kebaikan perlu menentang kejahatan. Kebaikan ini perlu disusun dengan sebaik-baiknya. Jadi faham ke tidak malam ni ceramah? Faham ke tidak? Alhamdulillah. Setuju untuk sampaikan pada semua orang? Setuju. Okey. Buku, siapa nak buku, boleh di depan sekarang. Ada kotak buku akan datang di depan. Terima kasih Kak atas sumbangan semua, atas sumbangan yang telah diberikan, atas sumbangan yang akan diberikan. InsyaAllah, janji saya, janji Cikgu Lan, janji Al-Fadhil, Ustaz Abdullah Husin, kita akan berlawan bersama-sama sehingga titisan darah terakhir demi agama, bangsa dan tanah air kita. Takbir! Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi